Kau tengoklah, sepukimak customer kereta depan ni. Kenapa kau tak beli satu McDonald tu je, kau beli saham dia sekali? Kimak, macam kau seorang nak melantak. Dah lebih setengah jam dah kereta tak boleh jalan. Kau order apa? Babi masak lemak McD kau tak nak order? Babi masak lemak. Binatang punya kereta sial ni. Respect lah customer lain kat belakang. Kok ia pun, ni bukan drive-thru kepala bapak mak bapak engkau. Babi bodoh. Binatang punya bangsat. Padahal yang McD ni pun sama bodoh. Patutnya kau kena hadkan jumlah customers. Bukan main apa? Bukan main ambil order je. Kau tengok je. Hello. Hai, selamat datang McDonald. Nama cak pesanan. Tak, sebelum pesanan ke apa ke, apa pasal lambat sangat hari ni? I tahu ramai customer, tapi you should respect orang lain yang beratur panjang. Sebab saya seorang yang ambil order. Sampai seorang sampai 80 jam dah. Kenapa? Nak apa ni, set filet, satu set dah. Besar. Order air ice lemon tea. Okey. Seorang customer melampau-lampau, tak respect customer lain kat belakang. Macam pukimak servis. Ada 10 sen? Tak ada. Balik je.